Bapak 7 pemain warisan Harimau Malaya boleh main balik. Aku baru scroll Instagram and tengok posting FAM Malaysia ni. Dia tulis, CAS benarkan 7 pemain Harimau Malaya beraksi. Weh, dalam 2026 ni, ini info paling ngam sekali. Kalau baca statement daripada FAM bawah ni, keputusan ini bermakna hukuman pergantungan 12 bulan tu ditangguhkan. Okey, cuma info sekarang ni kita tak tahu boleh main untuk negara atau kelab sahaja ke atau macam mana. Kalau boleh main untuk Harimau Malaya lawan Vietnam nanti, aku rasa ini kalilah memang kita langgar habis-habisannya macam itu, kan? So, apa pendapat korang pasal info terbaru daripada FAM ni? Ngam ke? Kurang ngam? Cuba komen sikit. Awal pagi tadi, kita dikejutkan dengan berita pergantungan ke atas 7 pemain ini dihentikan seketika. Buat masa sekarang, tak ada justification rasmi kenapa CAS buat keputusan macam ni. Kemungkinan besar ada rayuan yang dihantar ke CAS untuk membenarkan 7 pemain ini beraksi sementara keputusan akhir keluar. Secara tak langsung, kita akan nampak muka Hector Havel, John Irazabal kembali dalam Liga Malaysia kita. Keputusan ni hanyalah keputusan sementara sahaja, bukan keputusan akhir. Apa-apa pun memang kita nak tengok yang terbaik untuk bola sepak kita. Okay guys, duk berlega dekat media sosial sekarang ni kan. Kononnya 7 pemain warisan ni boleh main untuk negara tau. Masalahnya betul ke boleh main untuk negara ataupun hanya main untuk kelab je untuk diorang ni mencari rezeki diorang. Aku tak nampak pun satu statement yang mengatakan boleh main untuk negara sebab kes diorang ni pun pemalsuan dokumen untuk negara tau. Adakah diorang ni boleh bermain untuk negara lagi sehingga keputusan keluar? Bagi aku kan, aku ni tak suka nak harapan terlampau tinggi tau. Aku pun suka sebenarnya kalau diorang ni lepas dan boleh bermain untuk Malaysia. Tapi masalahnya sekarang ni tergantung. Tak payah nak bagi satu harapan yang terlampau tinggi lah. Nak bagi kita semua rasa macam pembebasan penuh. Sebenarnya bukan pembebasan penuh, hanya untuk seketika. Persoalannya sekarang ni, dia ni boleh main untuk kelab saja ke ataupun boleh main untuk Malaysia. Adakah status dia orang ni, adakah pemain Malaysia ataupun pemain import kalau dia main dekat Malaysia? Itu je. Sekarang ni aku tak jelas kat situ tau. Ataupun korang lebih memahami ataupun korang lebih hebat lagi kan, dan rasanya boleh tahu keputusan sebenar dia, boleh komen. Betul, mana satu cerita sekarang ni? Boleh main untuk Malaysia ke tak boleh ni? Cerita dia boleh main untuk Malaysia ke tak boleh ni? Jangan bagi aku harapan. It's official guys ya. Pagi-pagi ni aku terpaksa refresh muka aku guys ya, untuk aku bangun bahas benda ni. Benda ni penting guys ya, untuk seluruh penyokong Harimau Malaya, bahawasanya 7 player kita dibenarkan beraksi guys ya. Alhamdulillah dibenarkan beraksi. Tapi ini belum orang kata rayuan penuh guys, tapi diorang dibenarkan beraksi. Sehinggalah keputusan muktamad dari CAS. Sebab kes ni boleh katakan ambil masa lama juga. Tahu cakap guys, kalau pasal mahkamah CAS ni, dia ambil masa memang mungkin bertahun jugalah. Tapi aku rasa boleh je dibenarkan diorang ni bermain kan. Dah mereka Malaysia kan. Tapi apapun, ya mereka dibenarkan bermain guys ya, untuk aktiviti bola sepak. Kalau nak main untuk Malaysia, ya mereka boleh main. Apa-apa guys, korang jangan fikir banyak-banyak lah. Just gembira sekarang ni sebab player-player kita semua dibenarkan dah bermain dah. Sebab yelah, kalau diorang tak dimainkan, habis lah guys kira diorang main bola macam mana kan. Dan aku tengok pun ada beberapa player, kelab-kelab pun dah boleh katakan dah tak ada dah kan. Jadi alhamdulillah kan. Dan kita harap mahkamah CAS ni akan berpihak kepada kita. Sebab aku tengok memang satu persatu guys ya, player kita ni memang dah nampak mereka ni ya Malaysian side lah kan. Jadi kita tunggu keputusan mahkamah macam mana, sebab kita masih lagi fight lagi benda ni kan. Kita masih lagi fight, dan apa pun kita tunggu. Itu sebab aku cakap guys, korang just bagi support kepada skuad Harimau Malaya je. Itu aku cakap, tunggu mahkamah kan. Jangan kita buat andaian-andaian kita kena tu lah, kena ni. Relax je kan. Jangan fikir macam-macam. Aku pun mana nak fikir kan. Fikir untuk
update untuk korang semua je. Ringkasannya, kita dah boleh play, kita boleh main. Itu je.